Biar betik. Ai, apa benda ni? Burung ni boleh terbang setempat saja atas udara. Ini ialah kestrel. Nama saintifik dia Falco tinuculus. Kestrel ni tergolong dalam kumpulan falcon tau. Burung ni kecil saja, tapi depa ada skill memburu yang padu weh. Kestrel ni ada satu teknik dipanggil kiting. Kalau direct translate tu teknik layang-layang lah. Burung ni boleh terapung kat satu tempat sebab depa boleh kawal kelajuan depa terbang bagi sama dengan kelajuan angin. Tu yang nampak macam terapung tu. Sambil burung ni duk terapung tu, depa akan guna mata depa scan kawasan tu. Depa tak cari mangsa macam biasa, tapi guna cahaya UV tau. Mata depa ni boleh nampak cahaya ultraviolet lah. Depa boleh kesan sisa-sisa macam tumpukan air kencing, peluh atau darah mangsa guna cara ni. Bila dia jumpa je, Yeah, boy. dia terus ikut balik sampai ke sarang. Habislah satu keturunan jadi menu dia. Nice.